pengeluaran wajib KWSP akaun 1 dibayar secara asurang. Anda setuju? Assalamualaikum. Selamat menonton di channel Riz Suria TV Official. Alhamdulillah, hari ini ada isu yang agak lama tapi dibangkitkan semula. Itu pengeluaran wajib KWSP akaun 1 yang berumur 55 tahun. Sepatutnya boleh mengeluarkan semua spending dalam akaun 1 tu dalam umur 55 tahun. Tetapi ada cadangan lah pada sesiapa ada cadangan nak bagi secara asuran ataupun secara berpencing setiap bulan. Anda setuju kalau gitu? Ya, okey. Tapi bagi saya lah admin sendiri tak setuju. Sebab apa? Sebab umur 55 tahun ni mungkin masa untuk kita nak ambil semua simpanan. Sebab kita nak guna sepenuhnya, sama ada kita nak buat rumah. Kedua, nak settle semua hutang yang ada. Yang ketiga, kalau boleh kita nak survive kehidupan, nak bersama keluarga kita. Kalau boleh kita beli harta tanah ke apa dia, kita buat benda gitu. Kalau itu asuran, supaya kita kerja dululah, tak gunalah kita betul tak? Jadi bagi Amy tak setuju. Bagaimana bolak dengan pendapat anda? Adakah anda setuju buat cara secara asuran? Tak boleh. Misalnya 5,000 sebulan lah. Pihak KWSP bagi pencing 5,000. Jangka hayat kita berapa lama? Contoh kita ada 500,000 lah simpanan akaun 1, ataupun akaun keseluruhan akaun tu ada 500,000. Berapa sangat kita berangkat? Dan dia mungkin nanti sistem pencing ni boleh bersama kepada isteri dan anak-anak kita, betul tak? Tapi baik kita nak stokar lah duit tu keseluruhan jumlah akaun yang ada dalam KWSP. Memang kata pengeluaran wajib 55 tahun ni perlu kita nak stokar. Itu pendapat Amy. Kalau bagaimana dengan pendapat anda, setuju tak gitu? Secara asuran secara asuran bulanan ni. Jadi ada kakak rakyat Malaysia, kita sebagai pecarum ni ialah semakin muda kita kena kerja kuat untuk pastikan umur tua kita ni cukup duit. Okey, baiklah. Jangan lupa bagi komen di ruang komen. Apa tu subscribe channel ini. Okey, kita jumpa dan kemudian share seluas-luasnya. Okey, kita jumpa lagi. Okey, adik kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.